Assalamualaikum pada semua sahabat-sahabat Medali Jaki Malaysia. Hari ini Abang bersama dan juga Borhan Okey, kita orang pergi fly fly ke Jepun Jepun hari ini mungkin pergi 7 hari Jadi Borhan pergi ke sana ni. Oh, saya nak lari. Lari marathon, je. Full marathon. Wun, apa tujuan kau nak pergi ke sana? Gimana pergi fly? Fly me to the moon. Oh, dahsyat. Okey, tadi kita orang dekat KLIA sekarang ni. KLIA 2. Kita orang akan pergi ke sana lah. Kita akan ke Jepun. Jepun. Kita berpuasa kat sana lah. Berpuasa. Nak rasa berpuasa di Jepun Bukan musafir boleh ni ke? Buka puasa. Itu dalam perjalanan nanti. Oh, dalam perjalanan. Dalam kapal terbang Okey, jadi kita dah sampai dekat pintu pelepasan. Jadi kita pergi dalam pukul 2 2. Kita punya penerbangan pukul 2. Jadi Okey. 2 jam awal kita boleh check in lah. Okey. Kita tengok sama ada dah buka ataupun belum dia punya check in counter tu. Pergi kaunter. Okey, baik. Jom kita pergi check in kaunter lah. Okey, jadi kita masuk lambat lagi. Pukul 2 lebih baru kita berflight. Jadi kita rehat-rehat dulu lah sama Borhan dan juga Riun Jadi kita rehat-rehat dulu. Lepas ni baru kita flight ke selama 6 jam lebih 6 jam lebih, mungkin sampai malam. Okey, baik. Rehat. Jadi kita dah dapat untuk masuk. Okey, jadi kita dah sampai dekat airport. Kita dah dapat kita punya ni, kita akan masuk ke ruang menunggu lah. Sekejap lagi kita akan pergi ke Jepun, Haneda, Tokyo. Okey, tak. Jadi kita dah sampai dekat pelepasan. Okey, semua sahabat-sahabat, kita nak pergi mana? Tokyo. Okey, jadi kita dia nak support pergi marathon Dia mesti bawa nama baik Malaysia. Okey, dia kena menang Bawa baik nama. Kena menang. Jangan tak menang kena belasah. Bawa nama baik. Okey, jadi kita dah nak masuk dalam pelepasan antarabangsa check in. Okey, Wun, apa kata-kata ada? Tak ada Pergi pagi sampai malam. Okey, jadi kita jalan lah. Jom jalan lah. Dah settle semua, kita jalan. Okey, jom. Tak. Immigration, jadi kita untuk apa? Makan kot dalam kapal terbang kot. Apa ni? Okey, jadi kita beli coklat dululah untuk makan-makan. Coklat ni kita nak bagi pada orang Japan Kato-san dan juga tim lah. Kita akan jumpa mereka dan pada 3 Mac nanti kita akan serahkan lah. Okey, jadi kita nak bagi dia oleh-oleh lah daripada Malaysia lah, senang cerita lah. Jadi kita tengoklah kopi. Arigato. Hai. Okey, jadi kita beli dulu makan-makan pula. Makan tak boleh puasa. Okey, jadi kita jalan dulu lah. Okey, baik. Okey, jadi kita dah settle semua. Beli coklat untuk yang kita nak bagi pada orang sana lah. Sebab abang ni dia ada nak jumpa klien lah dekat sana untuk bagi coklat lah. Okey, jadi dah bergerak lah. Kita akan pergi ke tempat kita dah naik kapal terbang lah. Okey, baik. Okey, jadi kita berada di inilah di lambangan terbang Kuala Lumpur. Belum bergerak lagi. Sekejap lagi baru kita bergerak lah. Okey, jadi kita dah berada di ruang menunggu. Kita nak naik kapal terbang lah pergi Jepun bukan senang-senang nak pergi Jepun ni. Okey, jadi kita pergi ke Jepun. Ni ruang menunggu dekat KLIA. Mungkin kita sampai 10 malam. Okey, lepas ni kita mungkin akan berbuka dekat atas kapal terbang lah. Okey, kita buka atas kapal terbang. Lepas tu kita sampai ke sana terus tidur rasanya penat lah. Okey, jadi nanti kita ambil gambar lagi lah dekat sana. Okey, jadi kita dah nak gerak lah. Okey, jom. Tak. Okey, jadi kita dah nak masuk penerbangan. Rakan-rakan Nak buat video mesti nak jangan menunggu. Itu je masa sebenarnya dia. Ambil gambar menunggu, beli tiket, dah masa flight. Itu biasa. Semua vlog semua sama. Habis tu kau nak buat apa-apa? Gambar burung. View, aktiviti, kita akan happy. Okey, nanti kita buat. Okey. Okey, baik, mantap. Kita berbuka puasa dalam kapal terbang. Chip.
Alhamdulillah kita baru sampai Tokyo lah. Selama 6 jam perjalanan. Gelap ni. Jadi kita kejap lagi kita turun lah. Turun pun sampai 6 jam perjalanan. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai ke Jepun lah. Sampai ke Jepun. Okay. Sahabat-sahabat yang lain-lain ni depan ni. Okay. Kita sekarang ni dekat airport lah. Dekat airport lagi. Masih jalan nak pergi ke custom ni lah. Dah sampai dekat Haneda Airport. Ya, baik. Kapal terbang Jepun ni, Japanese Airlines. Baik, Jepun lah kita. Japanese Airlines. Oh, kapal terbang Japanese Airlines. Okay, saya dah sampai. Alhamdulillah. Kita naik train lah. Naik station, naik train untuk malam hari last. Okay. Jadi kita dah beli tiket. Ni tiket dia. Tiket dia 230 yen. Dalam RM10 lah. RM10. Okay. Jadi dia train dia ke bawah yang betul-betul bawah. Cepat. Lambat memang tertinggal lah. Aku ditinggal. Tapi pengalaman lah ni, pengalaman. Tak tahu first time datang tempat orang kan. Member pula hegi-hegi. Kelang kelibut. Anggap ayam. Nasib baik tak masuk train lain. Okey, jadi kita dah sampai. Kiki Kamata dah sampai. Dia dah sampai Kiki Kamata. Okey, baik. Okey, kita dah sampai stesen lah. Dan kita nak pergi balik ke rumah kita. Sampai stesen dah. Okey. Koki Kamata. Okey, ni kita berjalan di malam hari di Jepun bersama Abawun sejuk Sejuk ni macam dekat Cameron Highland pun Dia sejuk tapi tak boleh lama. Kalau nak duduk lama kena betul-betul bagi tebal lah. Jangan sampai tangan. Tapi aku rasa aku punya baju ni tak boleh tahan lah pun. Dia tak boleh lama lah. Tak boleh lama. Kita kena pakai dua lapis dalam. Tu jaket luar boleh saya rasa. Yang penting telinga kan tutup lah sebab telinga dia rasa sejuk. Sejuk lah. Tak telinga boleh tak dia keras pun. Tak telinga keras jadi beku ada tak? Banyak main lah. Ya kita akhirnya kita ke Jepun juga Akhirnya kita sampai ke Jepun. Di Jepun Kita mungkin belajar lah. Kita belajar tentang culture dia orang, cara nak travel, macam mana backpacker kan. Yalah. Dia dah tahu dah macam mana nak masuk ni susah, bukan senang-senang Kita boleh bawa family lah. Kita dah ada pengalaman. Mungkin lepas ni boleh bawa anak ni. Okey. Kita boleh bawa anak bini kita lah lepas ni. Boleh cuba. Sebab kita dah tahu dah macam mana cara dia nak naik train semua. Kita belajar dulu apa-apa hal. In 50 meters, turn left. Turn Aku left. rasa macam dekat Negeri Sembilan je pun. Tak ada beza apa pun. Sama je kereta GTR tu. Okay, ni lah It's kita about Jepun 200 meters to your next Kita turn. Jepun ni. Oh, ni Daihatsu ni. Daihatsu kecil. Naikkan batu ni. Gitu. Aduh. Okey, jadi daripada train Mini Kimata tu dalam sejam lepas, dalam 1.4 km lah kita pergi ke sana. Pergi ke kita punya homestay. Okey, jadi kita jalan lah. In 150 meters, turn right. Jauh juga. Tapi tempat dia memang bersih Sampah sarap pun tak ada sangat kau tahu. Bersih betul. Bersih tempat dia. Memang cantik Memang cantik. Okey, jadi kita akan tengoklah homestay kita tu macam mana Dalam memang jauh sikit lah, penat. Memang penat. Okey. Okey, jadi kita dah masuk rumah Okey.
Video Video. Tu tak betul pun 3837. 3. 3837 3. 7. Tarik. Dia bertanya dah boleh buka. Tarik. Jadi kita dah sampai ke homestay. Kita dah salah homestay. Patut homestay ni atas, kan bawah jadi kita dah salah homestay. Tapi tak apalah, ini pun homestay ni pun dah baik okey dah. Okay, dia macam bilik-bilik je. Bilik-bilik ni rumah Jepun lah. Oh, besar. Boleh tidur sini. Cantik, besar Besar, memang besar. Toilet pun ada. Okay, katil besar. Syok tidur ni, memang seronok lah. Okay, inilah rumah orang Jepun ni. Rumah orang Jepun. Okay, baik, kita dah sampai dah. Okay, baik, mantap. Ni kita rehat je lah. Penat gila. Jalan daripada stesen kereta api tu dekat 2 km lah. Memang jauh gila. Memang penat gila. Jadi kita rehat dulu. Okay, jadi kita jalan lah. Jalan seseorang. Diorang tinggalkan aku lah. Aku bangun-bangun tidur. Semua dah tak ada dah dekat rumah. Rupanya diorang tinggalkan aku. Aku kena cari jalan sendiri lah. Pergi ke stesen. Jalan rumah orang Jepun Jadi kita terus pergi ke tempat kereta api lah. Kereta api. Dia baik mantap. Jadi kita tempat cantik Tempat dia cantik. Nah, rumah dia. Okay, kita nak pergi ke It's about 300 meters to your next turn. ke Q Station Q Station. Tak suasana tempat letak kereta di Jepun Okey. Kita jalan lagi. Jauh juga perjalanan ni. Jauh, ingat dia dekat-dekat, jauh punya. Depan ni saya cek kereta api lah. Kereta api. Train lah. Okey, baik. Jadi saya nak jumpa Borhan lah. Bangun tidur diorang dah tak ada. Diorang pergi jalan rupanya. Okay, jadi kita dah mandi-mandi. Kita terus pergi ke stesen lah. Okay, baik. Suasana tempat kita lah. Okay, kita berada di Keiko Kamata Station lah. Jadi daripada sini kita akan pergi ke tempat lain lah. Okay, jadi saya rasa Wun dekat situ kot. Tu Wun lah tu. Wun dengan Borhan lah. Saya rupanya kena tinggal dengan diorang Diorang tinggalkan saya lah, diorang ni. Ni bangun-bangun diorang dah hilang. So macam mana? Jadi kita berada di Keiko Kamata. Saya berjaya juga jumpa diorang dekat sini maknanya kita jalan kaki dah jumpa. Sekarang ni zaman moden. Google ada, kita Google dia. Tu jumpa, nampak. Moden tak Google. Okey. Aku bangun-bangun tiba-tiba tengok korang semua dah hilang dah. Okey, jadi kita dah jumpa diorang Diorang semua kita dah jumpa. Semua dah jumpa Menarik Wun okey, baik, mantap. Jadi kita dah beli pasport kad ni untuk naik kereta api jadi bila kita dah pakai pasport kad ni, kita lalu ke dekat sana, kita boleh tahulah kita berapa kita punya bayaran ni. Dia tolak lah, macam dekat Malaysia tu lebih kurang sama sistem kad dah senang. Sama Abang lah. Okey, saya cashless. Pakai kad, pakai app semua kan. Bila nak beli tiket ni problem. So kita cari ATM untuk keluarkan. Tapi nasib ada member, kita punya member dulu lah. Okey, tapi yang paling bagus dekat sini kau pakai Wise lah. Wise ni tak ada apa-apa masalah lah. Kalau kau pakai bank Malaysia susah nak kena letak berapa hari bulan apa benda, tak apa, tak payah. Cash juga kena standby juga. Cash kena standby juga. Bukan cashless sepenuhnya, kena standby cash juga. Sebenarnya dekat Jepun ni. Sebab dia pakai duit pun cash jugalah. Okey, jom. Jadi kita jalan terus lah. Kita jalan terus. Tak. Tengah malam pun tak apa. Okey, kita naik kereta api lah. Video kalau ada air ni tak boleh tau. Ini air untuk apa? Kita marathon tak apa. Nanti matikan. Lah, sibuk lah kau. Okey, jadi kita pergi Shinagawa. Shibashi Shinagawa. Senang je naik train, lebih kurang dekat Malaysia je. Senang Okey. Jadi kita naik train lah, Osaka Station pula, naik warna hijau pula tadi biru, naik warna hijau pula. Inilah Jepun kena naik tempat ke satu tempat tapi ada pasport kad ni senang. Tak tahu macam mana tempat, memang susah sikit lah. Kita nak tahu tempat dia dekat mana Kita ikutlah member ni macam saya rasa
Betul lah tu kot. Pergi ke Tokyo Big Sight ni nak ambil Borhan ni. Borhan. Mana? Sini. Sama je kot, sama je. Okay, jom. Ni apa Yosuka? Siapa? Okay, jom. Oh, banyak session lah. Tapi senang jugalah jalan-jalan ni dah jumpa tempat. Kira-kira Google lah, Google. Paling senang Google, pakai Google. Okay. Require extra time to enter or exit the tree, please notify us by the intercom. We will make an adjustment. Lawa, tempat dia memang lawa gila lah. Lawa. Ni kita nak pergi ke Tokyo Big Shot. Tokyo Big Shot ambil big. Tokyo Joy Polis 台場1丁目商店街、お台場たこ焼きミュージアム、レゴランド、ディスカバリーセンター東京。 Tu ada patung Gundam Di sini apa benda? Session ni? Gundam Star. Gundam besar tu. Oh. Apa session ni? Selapan. Namanya apa? Kita tengok Gundam ada Gundam. Jadi betul lah cerita Ultraman tu semua ada. Jadi Ultraman memang wujud lah. besar Memang lah, tak tipu lah. Rupa betul lah ada dekat sini. Robot besar-besar. Besar lah. Kita dah sampai Tokyo Big Shot Big Sight. Tokyo Big Sight. Okey, jadi kita nak ambil bib untuk Borhan lah. Borhan punya bib. Baik. Dah sampai dah. Macam tu. Oh, cantik tu. Sungai, laut. Tokyo Big Sight. Bolang ke bawah. Nak ambil bib lah. Lepas ni kita keluar ke station. Pakai kat Pasmo. Okey, kita turun, naik. Naik, turun. Okey, jom. Okey. Senang aja kita pakai kat Pasmo ni. Dia IC lah. Tak lah sini. Tak lah ni. Dah jalan. Dah settle. Okey, dah sampai lah. Sampai ke Tokyo Big Shot. Big sign lah. Tokyo Big Sign ni. Cantik tempat dia. Memang cantik. Okey, kita dah sampai ke Tokyo Big Sight. Okey. Dah sampai tempat Borhan dah ambil bib Cantik gila lah. Tokyo Big Sight. Cantik lah. Ni yang tempat Borhan ambil bib untuk dia marathon Tokyo esok.
Marathon Tokyo. Okey. Kita ambil bib Borhan ni bib. Kita dah sampai dekat tempat Borhan lah. Untuk runners only. Boleh ke? Macam ada visitor. Apa visitor tak boleh lah kita masuk sini. Kita ada visitor. The left side is moving. Okey, memang lawa tempat dia. Di laut. Laut. Laut Di laut. Cantik. Memang cantik Ni Bay of Tokyo ni kot. Tempat nama ni. Ni cantik Memang cantik gila. Okey. Jadi kita teman Borhan lah sampai ke tempat dia ambil bib lah. Sini nak jalan memang jauh-jauh lah. Memang tak ada tempat yang dekat-dekat, semua jauh-jauh. Perjalanan jauh gila. Memang jauh. Tokyo Marathon Tokyo Marathon visitor entrance Okey, jadi kat sini kita boleh tengok macam-macam ada Okey. Ya, macam-macam ada Okey, jadi boleh tengok Tokyo Marathon Tokyo Marathon. Okey. Di Tokyo Marathon ni tempat kita ambil bib bib. Okey. Jadi memang ramai orang ramai orang. Jadi kita tengok Tokyo Marathon 2026 2026. Okey, jadi kita boleh pergi ni kita tengok apa ada dekat sini Memang ramai orang ramai manusia ramai betul orang. Marathon Marathon Tokyo. Tapi dekat dalam ni pun rasa pun macam sejuk lagi. Tak panas kan? Sejuk lagi lah. Baik. Tak, kita turun bawah ke? Apa? Kita tengok kedai Asik tu. Okay, jom. Nak buat kata-kata semangat pada Borhan untuk esok. Esok punya larian lah Borhan. Borhan nak buat kata-kata semangat untuk Borhan. Okey. Okey, kita dekat Pocari Sweet Pocari Sweet. Okey. Jadi nak tunggu Borhan lah, Borhan. Okey, mantap. Apa kata-kata semangat untuk kawan kita? Okey. Kawan-kawan bila pula? Kawan bila pula? Kan? Okey. So, go Zaid go. So Zaid go, mantap. Saya pula go Borhan. Naka ke Tokyo 2026. Dahsyat, terbaik. Kawan-kawan support ni sampai ke Tokyo, kawan-kawan support tau Borhan. Kau kena tengok video ni Borhan. Kawan-kawan kau support dah. Harap dapat PB lah. Harap-harap Borhan menang Borhan menang bolehlah menjanji kita orang. Tu je lah harapan kita. Okey Borhan, terbaik Borhan. Mantap. Dekat Pocari Sweet Tokyo 2026 Tokyo 2026. Mantap. Ini laluan dia esok laluan Borhan jauh juga, 42 km 42 km. Ni kita ni lah ni Iwan Malaysia adalah nama sikit boleh lah. Janji ada nama. Okey, jom kita pergi tempat lain pula. Kita tengok kasut. Kasut jom. Tengok kasut lah. Okay, ni Marathon. Okey. Mana pun? Okey. Ke Borhan dapat podium esok? Podium tak, insyaAllah. Mudah-mudahan Borhan menang esok lah. Okey. Jadi ni go Borhan.
Go Burhan. Ada ni tau. Ada ni. Sokongan lah. Go Burhan. Okey. Jadi Burhan esok lah lari lah. Jadi kita teman dia esok lari. Kita dari tukar sorak pun jadilah. Kita tengok baju lah. Baju Tapi harga boleh tahan lah sebab dia pakai harga ni kan. Memang mahal sikit lah. Tapi kalau ada duit boleh beli lah. 400 lebih satu. 400 lebih. Boleh tahan harga dia. Boleh tahan. Kita tengah memilih-milih baju lagi. Tengah memilih-milih baju Banyak baju ni. Tengah memilih-milih. Okey, jadi harga memang boleh tahan lah. Harga boleh tahan. Cekik. Mahal nak mampui. Mahal nak mampui. Memang kita tak mampu lah kalau setakat nak beli tu nak beli okeylah, tapi beli mainan lah. Beli mainan dan lagi bagus lah daripada beli baju ni mahal. Mahal nak mampui. Mahal nak mampui. Tapi cantik lah baju dia. Tapi betul lah untuk setahun ni kan, Tokyo bukan senang-senang dapat. Kereta item okeylah. Ni cantik pun baju hujan ni. Nanti tengok sekejap. Cantik. Berapa ni harga dia? Cantik, memang cantik. 39,000. 1,000. RM1,000. Mak Datuk, RM1,000 harga Mak Datuk. Tapi okeylah, Tokyo punya marathon. Kalau kau rasa boleh tutup mata kau nak beli, boleh lah. Tapi bagi aku RM1,000 untuk satu baju ni Macam baik aku beli mainan lah, senang cerita lah. Macam kau tak ada otak. Macam aku tak ada otak lah. Baik aku beli mainan lah. Kalau kau kaya betul tak apa. Kalau kau sekali pagi makan pagi, makan petang tak payahlah. Kadang tak makan. Kan pun kau minta orang. Kau tengok dah lah. Kau bawa beg kosong dah lah. Kau tak mampu lah, senang cerita. Apa ni? Tak mahal nak mampui. Kau nak apa boleh? Semua ni kau punya. Berani je kau. Itulah, kalau kau ada duit okeylah. Tapi bagi aku tak lari ni, aku tak belilah. Aku cuma nak cek mainan je. Itu je. Jadi pulang tangan kosong lah, kita bawa beg ni je lah. Tak ada apa-apa, tapi kita kena bagi balik lah. Okay, baik. Tunggu sini lah dulu. Dia tak keluar lagi. Tak keluar lagi. Jadi ada pembeli. Okay, tapi kita tengok dulu lah. Nak tunggu Riwun. Kita keluar dulu lah. Okay, baik. Burhan, ada Burhan tak? Burhan Ishak lah, orang-orang Melaka lah, orang Melimau lah. Dah main-main orang Melimau tau. Masuk sampai Tokyo lah, sampai ke Jepun nak lari lah. Macam Melaka tak cukup tanah lah kau, Burhan. Lari sampai Jepun lah tu. Burhan, kau Melaka tak cukup tanah Kau sampai ke Tokyo pergi lari, Burhan. Melaka syok tanah. Melaka tak cukup tanah kau ni pergi Tokyo. Okay, jadi kita jalan lagi. Aduh, masuk expo lagi. Ni expo lain pula. Kita cek expo ni. Ni baru betul expo. Expo Seiko Seiko ada. Jam tangan ada, macam-macam ada. Sini nanti kau cari Yoko tu. Salon Plus ada. Seiko bawah ni. Seiko tu. Okey. Jadi kita pergi lah. Penat gila. Satu hari kita berjalan penat gila. Kita tak Yoko Seiko. Thank you very much. 記録の更新目 ありが 指し とう て ござい 頑張 ま って す。 ください。 Jom nak tengok jam sekejap. 続きのお客様です。4時間40分しますと4時間40分ですの列。私がゴーと言いますのでお客様東京でポーズお願いいたします。ご準備でよろしいでしょうか。いきますよ。せーの。Ya, nak beli. Kita nak beli Salon Plus Nak beli Salon Plus. 記録の更新目指して頑張ってください。では続いてのお客様です。3時間30分です。3時間30分。 Penat lah berhenti. Kat sini macam-macam ada tempat yang kita nak ambil film ni. Macam-macam ada orang berjual-jual North Face ada, macam-macam ada.
Kasut Awak beli kasut apa? Hoka? Hoka. Okey Wun, berapa Wun duit Wun? Duit Malaysia? 19,000 kot. Berbaloi tak? 19,000 okey lah. Berbaloi lah. Biasa kalau kasut running 300-400 lah. Biasa. Okey Wun Okey baik, kita dekat inilah Alpen Tokyo. Beli kasut Kasut. Dahsyat lah. Apa kaki awak sakit ke apa? Penat jalan Penat jalan sampai beli kasut tu. Dahsyat lah. Memang dahsyat lah. Lepas ni pun dia boleh berlari lah. Mudah-mudahan lari Okey, jadi kita berada lagi di sini. Tempat ni lagi. Okey, jadi lepas ni kita jalan balik. Barang Wun semua settle. Lepas ni kita jalan balik. Yang cantik Lepas kita lepak, rehat dulu lah, penat dah. Cantik pemandangan dia. Memang cantik. Okey, jadi kita beli barang ni. Wun dah beli tadi. Saya nak rehat dulu lah, kaki sakit. Ni cantik pemandangan dia. Okey, jadi ni orang nak pergi tengok ambil pip lah. Tapi kita tadi dah pergi dah. Jadi kita tak payah pergi lagi lah. Kita rehat lah pula. Dah lepak-lepak dulu. Saya tunggu Wun lah dulu. Tunggu Wun dengan Burhan. Diorang ada tak tahu nak beli apa, tak faham lah. Diorang beli apa. Ada pemandangan dia Tokyo lah. Memang cantik. Cantik saya tempat dia. Okay, baik. Memang cantik Cantik tempat dia. Tapi angin sejuk betul lah. Sejuk betul lah angin ni. Memang tak dapat lari angin dia ni. Memang sejuk gila. Jadi kita ni lah jalan lagi. Okay, kawan-kawan semua dah dekat depan. Aku je dekat belakang. Penat dah. Okay, baik. Kita dah sampai Shinjuku. Shinjuku ni tempat macam-macam ada barang. Saya tak tahulah. Saya pun ikut orang juga ni. Kita jalan je lah mana-mana pun. Shinjuku Sejuk lagi lah. Sejuk memang sejuk. Shinjuku. Kita boleh tengok Jepun punya ice cream macam-macam ada Ice cream ada, air ada. Macam air ada. Okey, jadi kita jalan cari tempat untuk berehat. Ni ada penguin Suica punya penguin lah. Shinjuku Station berada di Shinjuku Station Station. Sini tempat-tempat yang menarik ada dekat sini lah. Jam besar. Cantik gila tempat dah. Shinjuku Station. Tempat memang cantik lah. Cantik, bersih. Memang bersih tempat dorang Siapa yang nak pergi ke Jepun, memang kalau tak pernah pergi boleh pergi lah. Semua hidup boleh pergi sekali lah. Try pergi ke Jepun Tengok macam mana dia punya negara orang, macam mana kita boleh tengok Kan senang je kita naik kereta api je, senang. Naik kereta api je. Kereta api punya banyak macam-macam kereta api ada. Cuma Google je macam mana cara nak pergi, kita Google je, senang. Tak susah pun. Okey. Di sini tempat memang ramai orang Orang ni. Dekat Shinjuku Shinjuku. Yun. Ramai orang melintas ni melintas jalan melintas jalan. Orang melintas jalan, semua melintas. Shinjuku Station Shinjuku Station. Sekarang kita nak pergi ke mana ni Wun? Kita pergi kena makan. Kiri. Tak KFC. Tak nak ni ramai orang dekat Shinjuku Station ni. Memang tempat yang popular Orang boleh pergi je, senang. Nanti saya tunjuk tempat-tempat yang menarik dekat sini. Baik.
penuh orang. Penuh gila orang. Ni dekat Shinjuku. Ni pun nak crossing lagi, ni pun ramai orang crossing. Okey, ni Shinjuku lah. Pasar Shinjuku. Kita jalan-jalan dulu lah, kita tengok barang. Gua nak cari power bank. Nak cari power bank Okey, jom. Ni tempat basikal lah. Basikal macam-macam basikal ada. Basikal macam-macam ada. Power bank ada. Ni Burhan ada power bank. Tanya lah. Mesti ada punya. Itik ada. Kalau beli ni Macam-macam ada. Ni tempat-tempat dia lah. Oh ni basikal. Basikal. Bukan power bank. Dia dekat mana ni Wun? kita kat pusat bandara Tokyo, Okey. berhempiran dengan bandar bangunan kerajaan. Okey. Main tak tahu lah apa nama shopping dia, tapi kita masuk je lah. Masuk je lah. Jadi tempat ni kalau nak shopping macam handphone ke apa ada kat sini lah. Macam apa topik kat Melaka lah macam. Lebih kurang lah macam kat Melaka je. Tengok tempat dia pun macam Melaka je. Lebih kurang sama je. Macam Ayon Melaka kan sama macam ini. Tak ada apa-apa yang lain pun. Tapi murah lah. Berapa ringgit tu? Power bank 4,000 yen okey lah. Tak adalah mahal sangat. 5,000 yen. Tak sampai. Murah lah kalau baru 5,000. 5,000 yen. Dah 20 lebih. Apa pula? Setengah daripada tu lah. RM15 lah betul. Murah lah. Tak ada mahal sangat lah. Power bank murah Power bank murah. Kat sini biasa kot power bank ni semua ni. Dia tak mahal lah. Benda murah jom kita jalan lagi. Jom. Kalau bawa 100 duit yen tu banyak lah. Boleh dapat barang lah. Macam-macam lah. Sekarang kita dah nak batu berbuka lah. Dah pukul 6 lebih. Dah berbuka. Waktu nak berbuka pula. Okay, kita dah berbuka puasa lah. Okay, jadi semua tengah order makan. Nanti kita ambil gambar lah apa lagi yang kita order lah. Dah berbuka. Dekat sini berbuka dah pukul 6 lebih lah. 5 lebih 6 lebih lah gitu dah. Okay, baik. Ni kita order salad. Salad apa benda, udang dengan telur lah. Salad udang dengan telur. Okay, nanti kita order benda-benda lain lagi lah. Itu belum sampai lagi. Jadi kita makan ni dulu lah untuk berbuka. Okay, baik. Okay, kedai dah. Yang ni kita makan ikan lah. Yang lain kita jangan order lah. Ikan tu okey lah kot. Boleh makan lah. Kita dah dapat ikan mentah. Sedap Tapi yang kawan-kawan yang tak pernah rasa tu, dia tak tahulah macam mana. Saya dah selalu makan. Okey je. Okey ni kita punya makanan yang kedua dah sampai. Okey, sup. Okey, jumpa makan terbaik, mantap. Sebelah makan ni yang kita boleh lah makan ikan dengan nasi lah. Boleh okey. Octopus, ikan tuna, ikan salmon, ikan sardin dan ni ikan merah. Ada 5 ikan lah. Macam-macam sedap pun terbaik. Sedap tak? Pun sedap Boran sedap. Okay, ni kita dekat Metropolitan Building lah. Nak pergi tempat Boran lari esok. Boran lari esok Okay Wun. Okey. Ni banyak macam-macam barang ada kat sini Macam-macam ada kat sini. Tapi kita belum pergi lagi tempat mainan lah. Belum lagi. Nanti baru kita pergi Wun Ni 5.30 nanti kita pergi buka dulu 5.30. Okey, lepas tu baru kita pergi berbuka lah. Ini belum lagi masa berbuka. Dan lagi kita akan pergi berbuka. Okey. Sejuk gila lah. Tak habis-habis sejuk dia. Okey, kita dah sampai tempat Borhan lah. Borhan punya tempat dekat sini. Pak Borhan mula berjalan lah. Lepas tu kita tengoklah tempat ni cantik lah. Ni yang tempat apa, government building lah, Building of Japan
Okay, Government Building of Japan. Tengok cantik tempat dia. Cantik. Cantik. Ni esok atau cara ni lah marathon dekat sini. Marathon Tokyo. Okey, jadi kita jalan-jalan dulu lah. Tengok dulu ni punya apa? Pemandangan dekat kawasan Tokyo ni lah. Kawasan Government Building Tokyo. Okey. Ini tempat permulaan lah. Tokyo Marathon 2026 tempat permulaan dia lah. Okey, jadi esok mula daripada sini dekat Government Building ni. Okey, lepas ni kita tak tahu nak pergi mana. Ni tadi kita pergi kat bawah tadi lah. Ni tadi ramai orang masuk ni. Kasih sikit. Cantik tempat ni, memang cantik. Cantik. Okay, baik. Kat sini. Ni jadi tukar sokong je lah. Sokong dia. Tukar sokong. Saya G. Satu behind. Okey, jadi kita dah sampai. Awak jadi penyokong setia Borhan, bagus awak ni. Sampai pergi Tokyo lah. Sokong Borhan berlari lah. Okey, jadi kita dah sampai kat sini. Lepas ni kita balik, kita berbuka puasa lah. Ni pula kita makan sushi pula lah. Sashimi. Sushi macam-macam sushi Ni tempat Abang Zul bawa kita orang lah makan. Okay, sushi pula kita yang makan. Dekat sini saya nak try belut dia tau. Sebab dia kata belut kat sini macam belut kat Malaysia kan dia ada IC kan. Dekat sini dia pakai pasport tau. Oh, pasport dia hebat sikit lah belut dia. Mana kau nak unagi pun ambil. Okey, jadi ini dia punya menu lain sikit lah. Ini kita makan malam pula. Tadi makan berbuka, ni kita makan malam pula. Okey, jadi sini pun macam-macam ada. Unagi ni pun. Siapa yang nak apa-apa boleh bagi tahu lah. Sedap juga makan dia. Macam-macam. Okey. Jadi macam-macam ada Macam-macam ada. Boleh tengok lah apa benda yang kita nak makan, kita boleh makan. Okey, kita makan ni. Aku nak mi tempura. Kita makan lah, makan lagi. This one got rice. Sushi. Rice. Rice, so with rice. Sushi. This one with rice. Sushi. So, sushi. Sushi rice. No rice. No rice. One rice. This one and one rice. Okay. And one rice. And one rice. Okay. Wasabi, okay? Wasabi okay, good. I love it. So this one, which one? One? Or this one? Okay, Yeah, macam-macam this is ada. only. Macam-macam. This only. And this one? This prosecco. Prosecco. So, Okay. Prosecco. ありがとうございます。 Okay, jadi tak sempat buat video lah. Kita dah habis makan lah. Nak kata apa kan? Dah berbuka. Memang sedap lah. Dah berbuka lah. Dengan Tokyo. Dah berbuka lah. Alhamdulillah. Orang Tokyo dia. Oh, ni orang Tokyo lah. Oh, tak boleh buka Nanti mandi pun sama. Pakai itu Tokyo. Oh. Dahsyat lah. Bangga lah. Okey tu. Tunjuk lah. Besok baru potong. Kita nak balik ke kita punya ni lah, rumah lah. Jadi kalau nak pergi naik kereta api senang je, ikut pada Google. Lepas tu tengok stesen apa yang kita perlu masuk, warna apa dan nombor apa, itu je, senang tak susah pun. Jadi itulah pengalaman kita naik train dekat Jepun macam ni lah cara dia. Okey, kita kopi dulu malam ni sebelum kita tidur. Kopi hitam. Kopi hitam Jepun Sedap lah. Sejuk-sejuk. Pertama kali pakai baju sejuk dalam seminggu. Tak pernah pakai baju sejuk. Perlu, wajib pakai baju Wajib sejuk. sejuk lah. Sebab memang sejuk sangat. Sarung tangan, tutup muka. Sarung tangan pun kena ada tau. Sarung tangan tebal lah. Macam main tadi. Ingatnya ada salji pun tak salji lah. Kita kena pergi Fuji lah. Kena pergi Fuji lah. Baru ada salji. Okey, Zul tengah isi air. Kau tahu tak Murai? Sekarang ni